Dia kata mana ya? Dia larang letak atas tu. Ya ke? Tak betul pun. Ada ambil dalam 5 kedai buat ayam. Kedai ke? Okey. Marah je. Beli. Carrot. Dia. Tapi dua je. Berapa nak banyak? Ni sekali guna ambil dah sup ayam. Oh, ambil dah sup ayam. Lina. Bapak dia buat. Hello everybody. So saya baru balik daripada membeli barang dapur yang Rahmah tu. My kasih. Panas. And then balik simpan barang kejap. And then aku solat. Kita nak keluar pula. Tak ada apa macam kakak aku nak beli barang. And kami nak ikut. Tu je. Sebab aku tak keluar rumah 3 hari. Ambil last time keluar apa waktu Rabu. Hari ni hari Ahad. Rabu keluar. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad baru nak keluar. Okay. Usually kat rumah aku just edit video, exercise. Ada nothing lah. Sebab edit ni dia ambil masa lama. So kena everyday. Memanglah korang tengok aku tak post banyak. Tapi I try my best, okay. Untuk daily post setiap hari tu tak tahulah boleh ke tidak. Boleh, tapi dia takkan dapat video yang edit cantik lah. Dia macam edit biasa macam tu. And saya takut bosan kalau macam tu. Aku tunggu mak solat sekejap. Aku dah siap dah. Very fast. Everything fast. Dah simpan lauk. Jadi kita saya nak basuh cadar sepatutnya tadi. Well, kita akan buat lagi balik. Ni macam cleaning vlog lagi. Mengemas productive vlog macam tu. Ada yang request jualan Rahmah punya grocery shopping kan. Tapi aku try my best tadi. Cumanya tempat aku kalau nak membeli ni, dia macam ramai orang, especially bila My Kasih ni kan. And then macam nak cepat. Aku jenis orang yang nak cepat. Even cepat tadi pun kita orang beli barang grocery 1 jam tau. 1 jam. Oh, lepas tu aku bawa phone. Aku tak bawa kamera, aku record phone. Because obvious sangat kalau bawa kamera kan. Nanti aku buat lagi sekali. Don't worry, kita ada lagi berapa bulan kan. Patutkah saya pakai makeup? Macam teruk tak muka saya. Kesian korang nak menghadap kan. Tapi iPad aku tak ada lah sangat. Sebab saya dah tidur awal. Dark circle. Tapi ni ada je. But tak adalah ni sangat. Sebab aku mata saya dah tak tahan. Saya cubalah macam kononnya nak edit malam kan. Mata saya pukul 1 dah tak tahan. Ngantuk. I'm not that rajin. Tapi kalau rajin tu, datang rajin tu biasa-biasa. Tak lah, memang tak make up lah. Nak buat macam mana. Kecuali macam hari raya dan nak make up lah. Macam benda-benda special. No hari-hari special. Aku ada mood nak make up dan aku make up. Kalau setakat nak beli barang dapur, benda memang macam ni lah rupa saya je. Okay. Keluar dengan family ke apa ke, macam ni lah rupa saya. Ni sudu macam mana? Oh, sudu dapat 2. That's cute. Kaca ke? Kaca. Tak sekejap. So many stuff over. Oh, beza dia sama je. Whiteboard. So cute. Banyak benda cute. Oh, sketchbook. Aku tak jumpa kakak kat mana. Kehilangan kakak saya. Saya nak beli ni. Drawing. And then this. Nak beli hitam lah. Hitam comel sikit. Oh, this. Okay. Mendung dah. Ramai sangat lah. Macam perempuan-perempuan dah mula membeli benda-benda cute-cute. Macam okay, saya nak turun. Saya dah rimas. Saya pun tadi pergi tak nak beli apa-apa. Saya beli juga. Karage kan? Chicken karage.
hati je nak. Ada ni lah. Apa? Kentang wedges. Kari dia sedap. Wow. Dia terima ambil mi kari yang rasa-rasa. Sedap. Dia sebab makan kat luar. Sedapnya. Okay, ni favourite saya lepas ni. Apa nama dia? Chicken rice curry kan? Karibo. Okay, makan. Untuk instant fast food, dapat kari macam kari dimasak di rumah. Sedap kan? Tak terkata saya. Contohnya, abang pernah makan bimbo, saya tidak nak. Saya nak roti lagi lah. Roti panda rangup. Tapi dah sejuk dah. Tadi rangup lagi. Kena makan panas-panas. Mushroom soup. Pedas tak? Lagu di sini, kalau lepas lagi putih. Yummy. Sebab tu tanya ada apa surau tak? Sebab hari tu tengah gelap. Kau tengah lapar tu rasa nak marah. Sedap lah. Mana? Oh, hello. Sudah pulang. Saya nak tunjuk saya beli apa. Kejap. Syabaya. Mula-mula saya beli ni. Tan-tadan. Ni Ninso. Kod nama dia ada. Spoon Capybara. 2 Capybara. Ini pun Capybara. Tengok ni. Kenapa saya ambil ni? Sebab dia marah. Mak pasal betul dong. Dia malah-malahan macam saya. Lambat makan malah. Tak adalah. Apa benda nak kepek? Apa? Mak saya memang macam ni. This is my cereal bowl. Ya. Telur tak ada juga tadi adik? Telur tu kan. Oh. Salah. Tengok tu dia dulu. Apa? Mak aku. Nasi tak buka. Duduk saya lihat pun. Dia mati. Dia kata. Apa tu mak kata Duduk macam ni. patut tadi kalau dia boleh gerak tu kan. Gerak tu dia. Makcik buat apa tu. Ni nanti kita buat ni mak. Buat apa? Colour. Tak nak tunjuk. Yelah. Haul. Beli barang. Colour. Saya beli ini. Drawing. Sketchbook. Tak adalah bosan. Saya ada hobi. Lepas esok lah saya nak tu nampak tu barang nak simpan. Tukar baju. Nak tidur. Mandi tidur. Ni aku masak sausage telur. Dia sepatutnya kena ada tomato tapi aku tak ada. Dia macam kena ada colour lah buat cantik sikit kan. Aku masak ni aku ambil resepi daripada Indonesian punya YouTube channel lah. Aku tengok macam sedap je tu try ni. Yeah, let's eat. And then ada asam pedas ayam. We try. Aku tak makan asam pedas lagi, makan sosis dulu. Saya nak cuba sebab dia sepatutnya macam menu untuk budak-budak ke, tak tahulah kan. Tapi saya lah budak-budak tu. Padahal aku kena makan secara sihat. Aku terliur tengok sausage. Not bad. Tapi sausage ni macam kurang sedap. Blend ni kot. Nak kena tukar. Why dia rasa a bit manis? Oh, I know, kasi kicap. Kalau dia kurang manis sedap. Lepas ni aku pakai kicap biasa je lah.
Resepi dia ada kicap lemak manis. So saya tak nak orang kata apa, terus buat ikut resepi saya. Saya try dulu ikut resepi tu. Kalau saya rasa kena dengan tekak saya follow habis. Kalau saya rasa tak kena, lepas tu saya masak, saya tukar resepi lah macam tu. So ni aku nak tukar kicap biasa je. Bye bye.